Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV PSS SK Karak. Pada hari ini, kami membawakan liputan khas bersempena program Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran Siri 1 tahun 2026. Kumpulan 4 yang berlangsung di Dewan SK Karak dengan penyertaan murid-murid daripada sekolah lain iaitu SK Karak, SK Jamburian dan SISEK. Program ini bertujuan untuk kecintaan terhadap Al-Quran serta melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan akhlak mulia. Mari ikuti liputan kami. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri dan sekolah anda? Waalaikumsalam, boleh. Nama saya Najah Sumaya binti Azhari daripada Sekolah Kebangsaan Jamburias. Apakah perasaan anda mengikuti Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran pada hari ini? Saya berasa sangat gembira kerana dapat menambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan dapat menjumpa rakan-rakan daripada sekolah lain. Apakah perkara yang paling anda suka sepanjang program ini? Saya paling suka sesi bacaan kerana saya boleh memperbaiki tajuk saya. Terima kasih atas perkongsian anda. Demikianlah liputan khas program Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran Siri 1 tahun 2026, kumpulan 4. Semoga program seumpama ini dapat terus menyemarakkan budaya membaca dan menghayati Al-Quran dalam kalangan murid serta melahirkan generasi madani yang cemerlang dunia dan akhirat. Saya, Imelda Yasmin bersama kru TV PSS saya mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.